Antara anak dengan isteri sayang lebih ke mana? Allahu Kita Akbar. saya rasa soalan tu kita bagi ustaz jawab dulu. Sebab apa? Kita kena dahului ustaz dulu. Okey, masya-Allah. Dia macam Don cakap sayang ni kita memang akan sayang dua-dua, mana tidaknya. Tak ada Betul. isteri kita, tak adalah anak kita kan. Betul. So dia contohlah saya bagi satu situasi Mhm. Contoh isteri kita mengandung. Mhm. Cukup 9 bulan 10 hari nak melahirkan anak. Okey. So waktu nak melahirkan anak tu tiba-tibalah doktor datang kat kita. Doktor, Okey. na'udzubillah lah ni, doktor kata isteri awak ni ada komplikasi. Saya beri 2 pilihan. Nak selamatkan isteri ataupun anak. Kalau saya selamatkan isteri awak, anak awak tak ada. Kalau selamatkan anak, isteri akan tak ada. Betul. So kalau kita fikir situasi macam tu, okay, kalau Don lah, apa jawapan Don? Ya Allah ya Tuhanku, subhanallah. Berat sebenarnya Ustaz. Tapi anak saya kecil lagi, mungkin dia tak tengok podcast. Sebab agak dia dah besar pun, mungkin dia tak perasan pun langsung podcast ni. Okey lah Ustaz, kalau Ustaz tanya saya lah. Ustaz tanya saya Kalau contohlah mungkin kelahiran pertama lah Ustaz kalau diminta untuk membuat pilihan yang sebegitu, mungkin saya relakan anak aku Ustaz. Relakan anak pergilah. Anak kalau kelahiran pertama Ustaz. Betul. Kan. Tapi yelah, saya manusia juga Ustaz. Saya tak pernah mengalami situasi yang yelah, macam betul. tu. So, tak tahu. Saya nak you guys visualize je lah. Sebab benda tu melibatkan perasaan kan. Betul. Sebab saya pernah tanya soalan ni dekat kita banyak terlibat dengan pejabat agama apa semua. Kadang kita nak benda ni reflect pada pasangan yang nak bercerai apa semua kan. Dia suruh dia fikir, kalau diberikan situasi begitu, hujan begitu, macam mana? Awak akan buat macam mana? So ada yang jawab, okay, saya pilih isteri saya sebab anak boleh buat lagi. Macam tu lah jawapan dia orang kan. Itu pun salah satu saya punya yelah, faktor kan? juga lah Ustaz. Ada yang fikir macam, tapi anak ni amanah yang Allah hadiahkan, tak semua orang boleh dapat kan. Mungkin daripada anak ni boleh jadi punca saya berubah jadi lagi baik. Mungkin anak ni yang punca saya masuk syurga nanti, kunci syurga saya. Isteri saya dah confirm akan tunggu kat sana jadi bidadari saya. Macam tu lah. So jawapan dia subjektif. Rindu kepada Tanah Suci? Jangan lupa dapatkan wangin Raudhah dan juga kasturi dari Bumi Madinah Al-Munawwarah khas daripada di Haramain.